bersama saya di ujung talian kita dan Cik Muhammad. Selamat pagi Cik Muhammad, apa khabar? Ya, selamat pagi. Dan Cik Muhammad, ya ada pengalaman misteri tentang apa Cik Muhammad? Silakan. Okey, kejadian ni berlaku dekat Nepesen. Jadi waktu tu saya kerja self-employed lah. So ada jiran tu bila petang dia cakap, awak saya tengok petang balik, kadang tengok balik malam. Saya cakap, saya tak pernah nampak makcik. Dia cakap, dia tinggal sebelah blok aja. Jadi saya cakap, apa hal makcik? Awak tak pernah dengar ke orang pendek kat sini? Saya cakap, orang pendek? Tak pernah pula. Saya dah masuk 7 tahun saya tak pernah dengar pak. Jadi dia cakap, tak apalah, mungkin awak belum kenal. Terus saya cakap, ni orang tu apa merapik Saya pun buat bodoh. Jadi satu malam tu saya balik lambat. Saya call orang rumah saya cakap, kalau nak tidur dululah dengan anak-anak kan. Jadi bila sampai betul-betul dekat blok tu, blok saya tinggal tu, saya isap rokok lah. Isap rokok sebatang. Jadi saya nak naik, saya macam nak tekan lift tu macam berat gitu tau. Jadi tak nak pun lah. Saya tinggal tingkat 6. Jadi saya tekan pun tingkat 6. Lift terus naik pergi tingkat 10 ke sini. Saya cakap macam ni tingkat 10 ni lift rosak ke ataupun saya salah tekan. Tapi tak mungkin kan. Jadi saya tekan lah. Daripada 10 tu saya tekan 6. Dia pergi 4 lah. Terus saya pun naik lagi 2 tingkat lah, saya ingat kan. Jadi saya pun naik. Bila saya naik, saya tak teringat yang makcik ni cakap jumpa orang pendek ke apa ke. Saya pun naik lah. Bila saya naik sampai tingkat 5 tu, dekat tepi tu, saya tengok orang tengah duduk. Jadi saya pun fikir balik, orang ni masa ni sampai time dalam 1 lebih pagi jugalah. Jadi saya tengok, saya pun buat bodoh. Saya naik sampai tingkat 6. Sekali dekat ujung rumah saya, ujung end of the parking tu kan, saya tengok, ini orang takkan. Saya fikir balik, dia terbalik macam ni, macam cepat apa sampai sini kan. Sekali baru saya teringat makcik tu cakap orang pendek. Jadi saya cakap, kalau orang pendek takkan dia duduk je kan. Bila saya nak jalan, nak buka pintu tu, dia tengok, saya cakap, wah, apa lu tengok? Dia diam je. Jadi saya pun dah macam suspect, macam ini betul-betul. Tapi kalau dia datang nak berkenal, saya pun kasih juga lah. Jadi bila saya nak buka tu kunci, tak boleh ke sih nak buka pintu gate tu. Tak boleh. Tapi saya toleh ke sebelah kanan, saya tengok, ni wak sekejap bilang lah. Jadi jarak lift dengan rumah saya tu, agak kata orang kalau nak lari pun kira jauh jugalah, kira lambat juga orang nak sampai lah. Sekali saya toleh sebelah kiri, dia dekat lift lah. Saya cakap, wah ni betul lah, confirm lah ni orang pendek lah. Jadi saya ingat, saya pun buka pintu gate dah terbuka. Cik tahu, sebenarnya bukan orang pendek, orang tu tak ada kaki. Dia pakai tangan, dia jalan kat saya lah. Saya kelang kabut je sih. Apa lagi nak buka, terkunci. Getang-getang sampai jatuh. Saya cakap, ini kalau dia datang saya terpaksa terajang ke apa lah, saya fikir gitu kan. Empuk dah masuk. Terus saya dapat masuk. Bila dapat masuk, saya tutup, saya menyandar kat belakang pintu tu. Dia cakap, saya dengar suara tau, selamat kau, dia cakap. Jadi meremang bulu tengkuk. Tapi saya pun buat bodoh. Waktu tutup pintu tu kan bising kan. Saya takut mengganggu orang rumah. Saya masuk, tengok orang rumah tidur nyenyak. Saya pun relax lah. Bila saya relax, nak dekat 15 minit lah, saya dah habis isap rokok ni, saya kat hall lagi ni. Jadi ada orang ketuk. Saya cakap, ni dia lagi ke apa ni? Dia nak buka macam tak nak buka gitu kan. Jadi nak beranikan diri pula. Ayat pendek pun kira kurang pasir kan. Jadi pun saya pedulikan lah. Saya dah mandi apa, rebak-rebuk. Bila dah habis mandi tu, waktu saya nak tidur tu, dia dalam tidur sekejap lagi sih. Dia cakap apa tau, nanti aku jumpa kau lagi. Terus waktu tu saya tersadar. Bila saya sadar je,
betul-betul perasaan dalam rumah ni terjadi. Terus saya punya benda tu cekup lah kisi. Alamak, itu saya nak menjerit tak boleh, apa pun tak boleh. Waktu tu apa segala yang boleh saya baca lah. Sampai saya terpekik-pekik, orang rumah pun bangun, buka lampu, buka apa semua. Tapi dia cakap, "Pasal ni awak meninggal lah." Nak tak nak saya cakap, mungkin juga lah. Tapi saya tak ceritakan apa yang terjadi lah.